Bayangkan satu makhluk purba dari zaman ais, sebesar harimau, berbulu tebal, bermata tajam kekuningan, dan bergigi tajam yang mampu menghancurkan tulang mangsanya. Makhluk ini, yang telah lama pupus lebih 10.000 tahun lalu, kini dikatakan kembali hidup hasil usaha sains moden. Nama makhluk itu ialah dire wolf, atau dalam bahasa saintifiknya, Canis dirus, yang bermaksud serigala yang mengerikan. Baru-baru ini, dunia digemparkan dengan satu pengumuman daripada syarikat bioteknologi Amerika Syarikat, Colossal Biosciences, bahawa mereka telah berjaya menghasilkan semula dire wolf melalui teknologi penyuntingan genetik. Bagaimana ini boleh berlaku? Dan benarkah ini benar-benar dire wolf yang pernah merajai dunia purba? Dire wolf bukan watak rekaan dalam filem atau drama fantasi seperti Game of Thrones, walaupun namanya menjadi popular dalam siri tersebut. Ia adalah haiwan sebenar yang pernah hidup di bumi semasa zaman Pleistosen, bersama mamut, harimau bergigi pedang, dan beruang raksasa. Dire wolf hidup di benua Amerika Utara dan Selatan dan menjadi salah satu pemangsa paling berkuasa pada zaman itu. Ia jauh lebih besar dan kuat berbanding serigala moden. Boleh mencapai berat lebih 100 kg. Rahangnya besar dan kuat, membolehkannya memburu mangsa besar seperti bison dan kuda liar. Namun, kira-kira 10.000 tahun lalu, dire wolf pupus. Kemungkinan besar akibat perubahan iklim, kehilangan mangsa, dan persaingan dengan manusia dan spesies lain seperti serigala kelabu. Fast forward ke abad ke-21. Manusia kini mempunyai kuasa luar biasa dalam bidang genetik. Syarikat Colossal Biosciences yang sebelum ini mencetuskan perhatian dunia kerana projek untuk menghidupkan semula mamut berbulu, kini mengalihkan perhatian mereka kepada dire wolf. Pada awal tahun 2025, mereka mengumumkan kejayaan pertama mereka dalam menghasilkan semula 3 ekor serigala, hasil pengubahsuaian genetik, dinamakan Romulus, Remus, dan Khaleesi. Nama-nama ini bukan sekadar simbolik, tapi mencerminkan harapan besar mereka untuk membina semula sejarah. Melalui teknologi penyuntingan genetik CRISPR, saintis berjaya memanipulasi DNA serigala kelabu moden dan menggabungkannya dengan gen purba dari dire wolf yang diperoleh melalui fosil. Mereka menyesuaikan ciri-ciri genetik seperti saiz badan, ketumpatan bulu, kekuatan rahang dan tulang, agar menyerupai dire wolf sebenar. Embrio yang telah disunting itu kemudian dimasukkan ke dalam rahim seekor serigala betina, dan lahirlah anak-anak serigala zaman baharu. Tapi, benarkah ini dire wolf? Inilah persoalan yang menjadi perdebatan hangat dalam komuniti sains. Ramai pakar menegaskan bahawa apa yang dihasilkan oleh Colossal bukanlah dire wolf sejati, tetapi lebih kepada versi dire wolf moden, atau dengan kata lain, serigala hibrid yang memiliki ciri-ciri fizikal menyerupai dire wolf, tetapi tidak 100% sama dari segi genetik. Ini kerana DNA dire wolf sebenar yang diperoleh dari fosil sudah terlalu rosak dan tidak lengkap. Jadi apa yang dihasilkan hanyalah rekonstruksi, bukan klon sebenar. Sebahagian ahli biologi menyamakan usaha ini seperti melukis gambar dinosaur berdasarkan tengkorak yang tak lengkap dan mewarnainya ikut imajinasi. Ya, teknologinya hebat, tapi kita masih belum betul-betul tahu siapa yang sebenarnya kita cipta. Projek menghidupkan semula spesies pupus ini juga membawa persoalan besar dari sudut etika dan ekologi. Adakah wajar kita bawa kembali makhluk yang sudah lama pupus? Dunia hari ini sudah sangat berbeza daripada zaman dire wolf. Cuaca, ekosistem, makanan, pemangsa, semua dah berubah. Adakah haiwan purba ini boleh hidup dengan baik dalam dunia moden? Atau adakah kita hanya mencipta penderitaan
untuk haiwan yang tidak sepatutnya wujud di zaman kita? Ada juga kebimbangan tentang kesan rantaian ekologi. Seekor pemangsa baru, sebesar dire wolf, mungkin mengganggu keseimbangan haiwan liar yang sedia ada. Jika dilepaskan ke alam liar, ia mungkin memburu haiwan yang tidak biasa dengan pemangsa sebesar itu. Jika dikurung dalam pusat penyelidikan, adakah itu hidup yang adil untuk makhluk yang sepatutnya hidup bebas? Namun, tidak semua melihat projek ini sebagai ancaman. Ada yang melihatnya sebagai cahaya harapan, satu langkah besar dalam usaha untuk membina semula biodiversiti dunia. Teknologi ini bukan sahaja boleh bawa kembali haiwan pupus, tapi juga boleh digunakan untuk menyelamatkan spesies yang kini berada di ambang kepupusan seperti harimau Malaya, badak Sumatera dan tapir. Colossal Biosciences sendiri mendakwa bahawa usaha mereka bukan sekadar untuk mencipta makhluk menakjubkan, tapi untuk menebus kesilapan manusia masa lalu. Kesilapan yang menyebabkan ribuan spesies pupus akibat pemburuan dan kemusnahan habitat. Jadi, apakah kita sedang main Tuhan dengan mencipta makhluk baru dari serpihan DNA lama? Atau adakah ini permulaan kepada satu era baru dalam sejarah manusia? Era di mana kita bukan sahaja mampu mengubah masa depan, tetapi juga membetulkan masa lalu. Romulus, Remus dan Khaleesi kini menjadi simbol kepada eksperimen berani manusia dengan alam. Sama ada mereka akan menjadi harapan baru sains atau amaran bahaya masa depan. Hanya masa yang akan menentukan. Apa pendapat korang? Patutkah saintis teruskan usaha hidupkan semula haiwan pupus? Atau lebih baik kita fokus pada menyelamatkan hidupan liar yang masih ada hari ini? Jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan share video ni kalau korang suka konten sains dan misteri alam semula jadi macam ni. Jumpa lagi dalam episod akan datang, hanya di channel Bawah Bayu. Tempat kita gali rahsia masa lalu dan sains masa depan.